kalau tengok balik kali ni Azim masak dia kemarin kan. Hari yang keempat, kelima. Timbang tu timbang lah tapi dapat macam mana kan. Keadaan kalau kata macam terlampau tak panggilan anak-anak nakal ke apa budak-budak lain ke rapat dengan pantai lah. Kasut juga pasal sekali dia sepok pun kalau orang dewasa macam pakcik pun terpelanting. Rumah pun dah mula sengit dah. Rumah ni kan kalau nak duduk lah dah kita kata hampir baru tanah pun dah mula naik tadi tak sampai berapa bulan ke dah lebih. Kalau macam ni keadaan tak mungkin tak lama lah, bukan terjejak lah kadang-kadang. Penduduk sini saya pun faham lah, rumah saya pun dekat tu je kan. Kena berjaga-jagalah masing-masing. Tengoklah keadaan, kalau kata teruk kita kena pindah pula lah kan. Kalau lalu macam ni kita pun takut lah, sebab bahaya lah kan.